Okey, aku nak bagi hampa faham pasal apa RUU Perlembagaan Pindaan 2025 tu sangat penting untuk negara kita. Selama ni 30 tahun, sejak tahun 1992, Parlimen ni dikuasai oleh badan eksekutif, iaitu pejabat Perdana Menteri ataupun khususnya kuasa Perdana Menteri. Dia boleh buat sesuka hati dia dengan Parlimen ni. Padahal Parlimen ni dia melibatkan ahli-ahli Parlimen yang diberi mandat oleh rakyat. Bukan saja daripada parti kerajaan, tapi pembangkang pun ada kuasa mereka. Mereka bebas untuk menyatakan hak mereka. Dan Dewan Rakyat adalah tempatnya. Tapi kalau hampa ingat apa yang berlaku pada tahun 2021, Perdana Menteri pada masa tu daripada Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sesuka hati dia aja tutup Parlimen dengan alasan sebabkan darurat. Yang di-Pertuan Agong pada masa tu, bila kerajaan minta nak buat darurat disebabkan COVID-19, yang di-Pertuan Agong setuju. Tapi kerajaan gunakan helah tu untuk tutup Parlimen. Bila Parlimen tutup, bermaksud demokrasi kita dah mati pada masa tu. Pemimpin-pemimpin negara kita ni bersuara. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi, Datuk Seri Najib, tak puas hati. Dan jangan lupa, lepas tu yang di-Pertuan Agong murka kepada kerajaan sebab membatalkan ordinan darurat tanpa perkenan baginda. Sesuka hati mereka saja buat negara ni macam pok mereka punya. So RUU Perlembagaan Pindaan 2025 yang diluluskan semalam tu adalah satu sejarah yang besar kepada Parlimen negara kita, bebas daripada cengkaman pejabat Perdana Menteri. Dan yang bestnya, yang beria-ia nak meluluskan RUU yang memisahkan kuasa antara kerajaan dengan Parlimen ni adalah kerajaan yang ada pada hari ini. Itu menunjukkan bahawa kerajaan hari ini, kerajaan yang berani dan kerajaan yang betul-betul mengamalkan demokrasi. Kepala kepada kerajaan hari ini adalah Anwar Ibrahim, bapa reformasi. Dia akan reform walaupun sebenarnya menghilangkan sebahagian daripada kuasa dia sebagai Perdana Menteri. 57 orang ahli Parlimen pembangkang yang tak sokong adalah pengkhianat kepada institusi demokrasi negara.